Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cita hari ini. Okey, hari ini Cita nak berkongsi resepi kuih goreng kering. Ataupun dalam bahasa Cina dia ngoncau ngau ho na. Okey, lepas tu Cita nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Okey, mula-mula Cita ada 1 paket kuih tiaw. Lepas tu Cita ada segenggam tauge, yang ni ikut pada anak-anak nah. Okey, lepas tu Cita ada 150 gram daging. Lepas tu Cita ada daun kucai. Okey, lepas tu Cita ada minyak masak. Cita ambil 5 gram. Okey, lepas tu Cita ada kicap cayak. Cita ambil 25 gram. Okey, lepas tu Cita ada sos tiram. Cita ambil 40 gram. Lepas tu Cita ada kicap manis. Kicap manis ni Cita ambil 40 gram. Yang ni minyak bijan. Minyak bijan ni Cita ambil 5 gram sahaja. Okey. Yang ni ada tepung jagung. Cita ambil 1 sudu besar. Yang ni lada putih Cita ambil 1 sudu kecil. Lepas tu yang ni optional nah. Cita ambil udang 2-3 ekor. Nah, boleh kalau kita nak masuk pun. Lepas tu bawang putih Cita ambil 6 ulah. Nah, okey. Udang ni kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada tu kita kata meriah lah dalam kuih tiaw kita. Okey, kuih tiaw ni kita kata versi Cita lah. Nah, okey, lepas tu mula-mula sekali Cita akan perap daging ni dengan semua bahan-bahan ni nah. Okey, tu Cita akan campur semua minyak-minyak. Minyak bijan. Minyak bijan ni wajib kena ada. Memang dia kena ada. Minyak masak Cita nak guna minyak masak. Cak apa, brand apa. Ikut di rumah duk pakai cak apa. Cak kapal ke, cak sau ke. Ikut yang tu nah. Okey. Minyak masak. Kita campur semua sekali dalam ni. Okey, lada ni Cita tak ambil yang serbuk nah. Cita akan beli yang biji tu, balik tu Cita blend. Okey, Cita akan guih dia. Okey, sepatutnya dia ni kita kena perap dia antara 15 ke 20 minit. Lepas tu apa lagi kita kena tunggulah sat nah, kena tunggu sat. Cita nak perap dia sat, sementara tu boleh Cita buat hak lain pula. Nah, okey, tunggu sat. Alhamdulillah. Okey, Cita dah perap dah tadi ni. Dah. Okey, kalau kata lama tu lagi bagus. Lagi dah serap masuk. Nah, okey, daging ni Cita ambil bahagian mana terserah nak ambil bahagian apa pun boleh lah. Janji kita kata daging tu lembut. Okey. Lepas tu kita transfer masuk ke dalam bekas ni. Okey, lepas tu kita masuk tepung jagung. Dalam ni. Dalam sos ni jangan masuk. Nah, kita asingkan, kita masuk dia tepung jagung. Hai Cita ni dia pun kata nak buat goreng tepung daging ke dok. Kata mah kita try tengok. InsyaAllah dengan izin Allah memang sedap pun. Adalah kelainan sikit daripada kita duk makan selalunya kan. Dia punya bau minyak bijan tu nak cerita pergi dengan bawang putih dia. Allah, tak tahu nak cerita lah. Segan nak cerita. Nah, okey. Tu dia, kita dah gau dah. Okey. Kita kan, bila kita lama perap daging ni, nak cerita bagi dia lagi lembut daging ni. Kita hidupkan api. Nah. Okey. Dia masa kita goreng daging ni, kita kata api tu tak payah deras sangat. Tapi dia memang dia menggunakan api yang kuat. Untuk nak buat kuih tiaw ni nah. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit minyak. Jangan banyak sangat. Kuih tiaw kita tu dah berminyak nah. Walaupun kita basuh dia masih ada juga kandungan minyak tu nah. Kita ingat dalam 2 sudu besar. Cukup. Jangan banyak. Nah, jangan banyak. Okey. Lepas tu Cita akan masuk ni daging ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Daging ni kita akan angkat dulu. Angkat dulu nah. Bismillah. Okey, ukuran yang kita bagi untuk sebungkus kuih tiaw nah. Bukan segenggam, bukan untuk sepinggan, sebungkus kuih tiaw. Kat ni kod duit heran apalah. Apa ni bahan banyak sangat dak. Okey. Lepas tu kita akan masuk sedikit juga minyak. Okey, dia memang kena bagi dia ada hangit-hangit, nak bagi dia smoky tu sikit. Memang dia kena hangit nah. Tapi janganlah hangit sangat-sangat. Okey. Lepas tu kita masuk bawang putih. Dia memang kena cepat sebab apa? Api dia memang dia kena besar nah. Api dia memang kena besar. Okey, dah naik bau. Kita masuk udang. Yang ni optional. Jangan duk petikai nah. Yang ni optional. Kalau ada masuk, tak ada tak payah. Okey, udang kita dah separuh masak. Kita akan slowkan api dulu. Slow api dulu. Kita akan masuk kuih tiaw ni. Kita akan masuk dia punya sos yang kita bancuh tadi. Ingat nah, tepung jagung jangan masuk dalam sos ni nah. Kita asingkan tepung jagung tu. Okey, alhamdulillah. Okey, deraskan api. Ingat nah, jangan kita duk tenyeh atas dia. Sekali dia putih dia tak mau. Nah. Alhamdulillah jadi dengan eloknya Tuhan. Dia tak pakai telur, tak ada telur. Ingat nah. Api kena kuat. Api memang kena kuat. Api kena kuat nah. Okey, dia punya kuih tiaw tu kita kata bukannya hitam legam dak. Nah, dia light color aja, light. Okey. Kita lepas tapak. Okey, dah dia kering dah. Kita masuk daging tadi. Masuk daging tadi. Okey, kita masuk kucai. Dan kita masuk toge. Okey. Nah, lepas tu kita masuk ni, kita jangan lama. Sak aja. Jangan lama. Toge kita tak mau. Tak lepas pakai. Toge kita kata jangan sampai masak sangat nah. Okey. Sudah. Sedap. Anak-anak kita cuba buat tengok. Kita nak pergi makan tempat lain kot lah kata payah dapat. Balik buat yang ni senang. Gitu. Alhamdulillah siap dah kuih tiaw goreng kering kita. Nah, lepas tu sahabat-sahabat jangan lupa cuba buat tengok dengan izin Allah, cukup senang, cukup mudah. Nak bagi yang lambat tu bukan pasal apa, kita nak kena perak. Perak tu semestinya mesti kena perak. Nah, kalau kata kita nak makan petang, tengah hari tu kita rancik-rancik kita perak. Biar dek lama pun tak apa. Ingat tepung jagung jangan campur sekali dalam sos tu. Nah, kita goreng, kita angkat daging tu, baru kita goreng dengan tepung jagung tu. Nah, jadi kita tak mau sekali kita buat paste tu, tepung jagung tu, kita kata banyak sangat dalam paste tu, dia tak mau sekali ikut dia melekat. Nah, okey. Lepas tu, perasa dia ikut. Yang mana kok rasa kata, saya nak manis sikit lah. Saya nak bubuh bahan perasa kan. Terserah bagi kita yang ada dalam sos tiram tu dah mencukupi dah. Nah, lepas tu dengan manis daging dia, dengan manis udang dia, Allahu Akbar. Ni Tok laki cik tahu buat sabai potong. Sekali kami nak makan ramai-ramai. Cukup sebungkus ni pun banyak nak serta bagi nah. Okey, sekian perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua nah. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.